A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekali lagi kita dah peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama-sama menghadiri majlis belajar Al-Quran. Dan pada malam Isnin macam biasa, malam Isnin ialah malam teori tajwid. Ya, malam teori tajwid. Jadi kita teruskan kepada perbincangan kita. Ya, pada minggu lepas kita telah mula dengan berbincang berkenaan dengan makhraj huruf. Bagi bagi dia ni ambil ni. Ni ambil dah. Dah siapa tak nak bagi dia. Atau apa dia. Kita dah bagi dia lah hotel lain tu. Ya. Berkenaan dengan makhraj huruf. Saya harap bahawa kita telah faham secara kasar, secara konsep apa itu makhraj huruf. Kita tahu makhraj huruf itu bahasa Arab. Makhraj itu adalah makna tempat keluar, tempat dilahirkan huruf itu. Huruf-huruf hijaiyah ada 28 dan tiap-tiap satu tu ada tempat yang tetap, rumah dia atau makhraj dia. Okey, biarlah. Dan malam ni kita nak berbincang lebih mendalam lagi berkenaan dengan makhraj huruf. Memang banyak huruf, ada 28 huruf. Makhraj pun ialah banyaklah jugalah. Ya. 28 huruf. Adakah kita ada 28 rumah? Itu persoalan. Tempat keluar huruf, huruf alif tempat keluar di situ. Huruf ba keluar di situ. Jumlah huruf 28. Adakah tempat keluar jumlah rumah? Ada jumlah rumah sebab 28 huruf, adakah 28 tempat? Itu kena faham kan? Tidak. Sebab ada huruf-huruf yang dia berkongsi rumah. Ya, saudara. Ada setengah tempat. Contohlah huruf ba, huruf waw, huruf mim. Dia berkongsi satu huruf. Satu tempat keluar. Dua bibir. Bibir atas, bibir bawah jumpa. Mim jumpa situ juga. Ba jumpa situ. Ma, ba, wa. Contohlah dah. Sebab ada huruf-huruf yang berkongsi. Maksudnya, walaupun ada 28 huruf, yang tiada satu huruf ada rumah dia, tidak bermakna jumlah rumah atau jumlah makhraj adalah 28. Tidak. Sebab ada huruf-huruf yang dia berkongsi dengan huruf lain di tempat keluar yang sama. Okey. Huruf 28 makhraj hanyalah ada 27. 17. Makhraj huruf ada 17 ya. Walaupun huruf ada 28. Okey. Itu satu fakta kena ingatlah, kena tahulah. Hak asas dah tu. Sebab ada huruf yang keluar di tempat yang sama, berkongsi. Huruf ba contoh lagi. Kalau huruf ta, huruf ta dan huruf apa? Huruf ta dengan huruf dal. Dia duduk satu tempat yang sama. Ingat tak? Huruf ta, huruf ta, huruf dal tempat yang sama. Di mana? Di mana? Di mana tempat dia? Rumah dia di mana? Okey, kena katanya hujung lidah
di tempat pertemuan hujung lidah dengan tempat tumbuh gigi seri atas. Ada? Kata? Tu, saya nak sini ni. Betul tak? Ta, to, hujung lidah jumpa dengan tempat tumbuh gigi seri atas. Okey. Dah kongsi dah tu. Huruf sin di mana? Berkongsi juga. Dia berkongsi dengan huruf mana? Huruf sin. Huruf sin dia berkongsi rumah juga. Berkongsi tempat keluar. Ketiga-tiga huruf berkongsi dengan dia. Dan tempat keluarnya untuk huruf sin di mana? Hujung lidah. Tempat hujung lidah. Huruf lidah berjumpa dengan tempat tumbuh gigi segi bawah. Di dalam. Ni. Sin kan? Sin, zai, sod. Sebenarnya dia sin ni hak lebih tepat. Bukan ada hujung. Sin ni. Ha? Hak tu hak ni betul tak? Dia duduk sini, Rasul kata sini. Dia ramai kata sini. Tak apalah. Sini atas boleh lah. Hak hujung gigi tu lain. Hak ni gigi atas cerita, gigi bawah tak ada untuk gigi hujung gigi apa ni? Hujung gigi bawah tak ada. Sini boleh. Nak banyak ke sini lah. Tapi okeylah kali pun kena kata dinding gigi segi bawah. Boleh juga. Nampak tak? Okey. Pasal apa nak tahu tu? Sebab saya nak kita ni seolah-olah kita nampak. Bukan kita tak betul kalau kita tak nak hafal. Nak hafal susah. Kita biar nampak. Kita nampak gambar tu, makan kejam mata. Saya nampak tu. Hujung tu ada hamzah dengan ha atas sikit di kalau sekejap mata nampak. Di atas sikit di sini ni. Di atas sikit ada ain dengan ha, atas sikit di apa nama dia? Di apa nama di halqah tu rin dengan kha. Nampak. Saya nampak macam saya nampak benda. Pas atas lagi naik jumpa qaf dulu. Pagi lagi atas lagi dia merekam. Lepas tu dia jumpa tiga beradik. Shin, Jim dengan Ya. Betul tak? Dia jujuk tak kira mana-mana tu. Pagi depan lagi jumpa dengan Ra. Lepas dia jumpa dengan Nun. Lepas jumpa dengan Lam. Pergi semua. Nak ayat saya boleh baca. Nak hafal tak? Nak hafal. Tapi saya nampak. Bila saya nampak, boleh jadilah. Biarlah. Cara gitu. Dia benda nak menghafal dalam pelapis huruf ni payah. Penimpal sebab kita nampak satu benda tu kita nak semua. Susu tak ingat belakang. Ingat sosok. Saya pernah nak cerita je sama santai-santai cerita ni. Pernah. Cuma bayangkan orang mari selori lah. Selori gula. Tak boleh. Banyak dah. Bila nak akak. Tak, akak seorang sudah ada. Tengok tak kamuk lalu. Bila tak kamuk tak sih. Tak boleh. Awak ambil berlaku free lah. Apa tak bolehnya? Awak terbit 10 kilo sehari. 10 kilo. Habislah tak ada setahun Maksudnya ilmu gitu. Kalau nak hak tak boleh sebab kita nak semua. Kita kena pandang. Jangan nampak tak boleh. Itu susah tu kan nampak tak. Wah payah ni. Benar ilmu ni payah pun ni. Payah sebanyak. Jangan susah. Nak begitu pun nak belajar benda macam ni pun 28 huruf ni jangan belajar semua. Pertama sekali kita nak bagi dulu. Para ulama dah cerita. Dia dah bagi pada kita dah. Dalam 28 huruf hijaiyah ni dia ada tubik di halqum, ada tubik di bahagian lidah, ada tubik bahagian bibir. Tiga tu ya. Kalau dia kelompokkan huruf halqum ada berapa jenis. Huruf lidah. Huruf halqum maksudnya huruf yang duduk di sekitar halqum ni. Dia aku bawah ada, aku tengah ada, aku atas ada. Itu berapa? Tak berapa? Tak ingat berapa. Ingat tak? Ingat tak ajib kejam mata? Ingat tak ajib bila?
Hamzah, Hamzah dengan ha, Ain dengan ha, Kha dengan Ghin. Nah, tak apa. Sudahlah. Malah nak belajar net tu hari ni. Nak banyak belajar tu jangan tahu semua dulu. Belum faham tu cara nak tu dah susah tengok masa tu. So kalau esok minggu depan pula kita pengen hak lain pula. 3 minggu ingat Tapi kenapa? Ulama membagikan huruf tempat makhraj huruf hijaiyah ni kepada tiga lah. Yang saya ambil 3 dulu. Ada 2 lagi kita bicara lagi waktu. 2 lagi makhraj huruf mat. Nanti kita bicara mula. Lepas tu makhraj huruf dengung, itu cerita lain. Jadi makhraj kena bincang ni 15 bukan 17. Tolong 2 dulu. Kita tak semula waktu sebab kita tak guna pun. Tak guna lagi sebab kita huruf semua ada dah. Dia mesti dengung kan huruf. Dengung huruf hidung, makhraj hidung, dengung yang terbit situnya. Huruf mana? Ada lah dengung, ada. Tak apalah. Nak belajar hak sebenar hakiki. Hak asas dia. 28 huruf ni kalau dia bagi-bagi dia ada 3 tempat dia. Satu huruf yang dikelompok dalam huruf halqum. Yang kedua huruf halqum mana? Huruf halqum huruf yang keluar adalah kawasan sekitar halqum. Halqum dia bagi 3. Halqum bawah, halqum duduk sini. Okey. Huruf lidah pula berapa? Tak tahu, saya tahu. Bukan saya hafal. Pasal apa saya tahu? Saya tahu dia 3. Saya tahu hak bibir apa bibir? Dah. Betul lah. Betul sekat juga. Dia bibir dia ada dua tempat. Bibir bawah jempol bibir atas setempat. Pasal lagi bibir bawah jempol gigi. Nak menggigit gigi dengan gigi atas. Faham? Gigi segi atas. Faham? Bibir bawah jumpa dengan bibir bawah jumpa dengan bibir atas setempat. Situ huruf apa? Huruf mim, huruf waw dan huruf ba. So, 3 lah situ. Pasal lagi huruf fa. Huruf fa bibir juga. Tapi bibir itu jumpa apa? Bukan jumpa dengan bibir dah. Jumpa dengan gigi atas pula. So, nama ayatnya. Berapa huruf situ? Huruf bibir ada 4. Huruf halqum ada berapa? 10. Jadi huruf lidah berapa? 18. Dah berapa? Dah okey, nak ayat kaedah dia kita belajar 18. Hak 18 lidah ya semua. Ya tak kira lah ada lidah dia start pada hujung lidah pada, hujung tengah lidah pada, tepi lidah pada, pangkal lidah pada. Kita akan belajar so. Jadi pembagian tu kena nampak dia. Saya bagi dah peta tu. Peta tu. Bukan peta ke apa ni? Ni. Ni. Sekeping ni. Saya buat bulatan tu. Bagi apa ni. Halqum. Nah, huruf-huruf dalam bulatan ni. Halqum. Pada dalam bulatan yang tengah besar panjang dia. Lidah. Pahat tinggal 4 luar pada bulatan panjang tu. Ada luar. Hal luar yang kira masuk dalam tu. Itu bibir. Itu cara rayaknya. Maknanya tajuk malam ni nak suruh kita faham bahawa ulama membahagikan huruf, makhraj huruf ada 3 makhraj am dia panggil. Makhraj am, tidak khusus. Dan tiap-tiap makhraj am tu dia ada kata makhraj halqum. Makhraj halqum, huruf-huruf halqum ni dia ada 3 tempat ya keluar. Berapa tempat? Walaupun 6 angka, walaupun ada 6 huruf, 3 yang ada. 3 rumus. Tu. Ada ni 3 rumus. Tu kan apa? Ya, hamzah berkongsi dengan ha. Bawa sekali kan. Satu tempat.
Dia ada tanda bulat tu, macam noktah, nampak tu? Tu. Tu tanda bulat noktah tu. Huruf ha dengan ain dia berkongsi dua tu, ada tempat lain pula. Atas sikit pada huruf hamzah dengan ha tadi. Pasal lagi huruf kha, huruf ghin dia berkongsi dua tu, atas lagi. Maknanya huruf halqum ada 3 tempat keluar. Nak supaya 3 huruf halqum 3 tempat keluar. Ada tak? Huruf lidah ada berapa huruf sebenarnya? Macam kata tadi, ingat tak? 18. Tetapi makhraj dia, tempat keluarnya ada berapa? 9. Bagi peluang nak suruh faham tu. Huruf lidah kalau kira hak dalam nak tengok sini pun boleh, nak tengok sini pun boleh. Ni, kalau tengok sini kenapa? Tengok hak dalam tulisan ni. Tengok tulisan ada tak tu? Kita bila-bila tu. Berapa huruf lidah, huruf lidah, huruf lisan. Huruf lisan, huruf lidah lah. Kalau sini boleh kira. Tengok nampak. Si tu, lidah. Kaf, bila? Kaf, dha, jim, shin, ya. Huruf apa tu? Saya main gitu nak suruh ingat sebenarnya. Bukan kata main tu, kalau bahasa Perabih pun dengar saja ya. Berapa huruf semua dalam situ? Bila ada kena? Berapa huruf di sini? Bila dalam ni buat apa? Dalam bulatan, ada dalam bulatan. Bila? Betul ke ada? Dia sepatutnya 18. Ada 18 lah kan? Betul 18? Ada tinggal haksa. Ada tinggal tu. Berapa ye? Betul 18? 18. Bila kan bila sini boleh bila ni. 15 dah. Bahasa 15 dia. Betul lah, huruf tu 18 lah. Macam sini lah kan. Huruf nombor 5 tu. Makhraj 5. Qaf dia tak kongsi. Kaf dia tak kongsi. Dha dia tak kongsi. Tapi nombor 8 tu jim shin ya dia kongsi kan. Yang dia kongsi semua rumah lah dia tu. Kau tengok atas kamar ni, titik tu tanda dia je. Dan suruh sebahas kat tu ya dulu. Bukan dapat apa lagi, kita hafal ni, tapi nak suruh mudah kita faham. Bila sebut mula kita faham. Bagi dua, bagi makhraj huruf ni ulama buat dah, dia bagi dulu. Pasal apa? Lah ni mungkin rasa tak guna. Mula. Bagi contoh lah. Orang tanya, ingat ke? Pakcik ingat ke alif lam huruf alif lam kamariah? Alif lam syah. Saya nak ya. Semua huruf lidah. Sudah. Kecuali pak. Dia huruf lain dia tak ada. Kalau izhar huruf mana? Semua huruf halqum. Kita kata izhar halqi. Huruf semua halqum. Izhar ke. Kalau idgham, kalau syamsiah, alif lam syamsiah. Assalam, alif lam syamsiah. Allazi, alif lam syamsiah. Jadi huruf alif lam syamsiah ni semua duduk di dalam huruf lam syamsiah. Ada berapa betul? Dia 8 bagi 2 kan? 14 syamsiah, 14 kamariah. Alif lam syamsiah ada 14, alif lam kamariah ada 14. Jadi semua alif lam syamsiah adalah tergolongan dalam huruf lidah. Nak ayatnya kemudian boleh tahu itu gitu. Payah kau ingat. Tak payah sebab kita baru tak ingat, kita tahu ilmu mula-mula tu. Jadi huruf alif lidah semua 28. Tapi alif lam syamsiah ni ada 14 ya. 4 lagi dah mana? Dia tetap kecuali 4 huruf. 4 huruf dekat apa? Kau kajaya.
Kokajaya tolak. Tolak Kokajaya tu semua huruf dia. Kokajaya tahu Koka? Kof, Kaf, Jim, Ya. Kokajaya. Tolak tu huruf lidah tu semua adalah Syamsiah. Huruf adalah Qamariah. Kalau tidak huruf lidah salah. Tu tak ada mana. Contoh-contoh. Pasal apa? Banyak lagi lah. Segala idgham banyak-banyak lah. Kalau sebab tu kita lah learning, kita cuba faham kat tu dulu. Kena faham. Bukan tak penting, ni penting. Dah. Baik. Kita dah tahu nak bagi dah. Bila-bila kita tahu dah. Huruf ba huruf mana? Ba huruf bibir. Kita kata boleh ayat dah. Jim huruf lidah. Kita tahu dah. Ni tahu dah ni kan. Tapi jangan kita tengok sini nak hafal situ. Lah pening lah follow. Kenapa sini tahan sikit. Kita nampak duduk situ. Kita nampak gambar bulat macam buat dia. Okey. Baik. Jadi kita pergi ke yang terus pada malam ni, kita akan tumpu hanya kepada huruf-huruf. Kita belajar secara detail huruf-huruf halkum saja. Mana kita belajar 6 huruf je malam ni. Boleh? Tuan 6 huruf je malam ni. Minggu depan mungkin kita belajar 9 dia berapa 6 kita bagilah. Mungkin lepas pada tu ada 2 minggu lagi main gitu. Kita belajar detail. Okey. Untuk itu buka saya bagi nota tu. Buka gambar dah Ustaz bagi hang tu. Okey. Okey, sebelum tu saya nak sangat benda ni guna sangat benda ni. Kalau tak hak ni ke hak itu pun waktu low tu. Tapi hak tu saya combine belaka. Imas ada. Saya point semua huruf mula-mula kita start dengan huruf halkum, lepas tu huruf lidah dalam buku yang sama. Lepas tu huruf bibir kan. Tiap-tiap satu huruf akan pergi. Jadi benda ni bukan kata benda, kalau kita tak siap pakai benda ni payahlah. Payah nak pandai. Dia payah kena belajar apa ada kaedah dia. Belajar ni kena pertama sekali dia adat dia. Hak tu guru duk bayar kena dengar. Memang pantanglah kalau kita duk mengajar kita tak dengar. Ilai putus sesat tengah jalan. Pasal apa kita tadi dia tak dengar. Kena dengar perhati juga. Jadi sebab tu kalau kita duk kecek dengan saing dalam pada tu memang kita kecek dia jadi tak dengar dah lain. Betul dah dia tak masuk dua-dua. Bila tak dengar kat bukan apa-apa dak kita ilai tu waktu penting tu. Sebab tu orang ngaji mesti sekolah ada pandai tak pandai tu. Bukan kata habis rupa dah kita buat passion lain. Ada kecek. Begitulah. Jadi masuk gitulah. Jadi sebab itu sebab orang kadang-kadang tu kita nota ni orang tak nampak sangat penting. Sebab tak boleh. Nota ni saya hanya boleh mengajar untuk jelas cara nak suruh faham gitu ya. Tapi nak menghafal benda tu kena ada sombong benda ni. Kapo dah ni. Mana kapo dah tak ingat mengajar mana. Tu tengok. Kapo dah ni jadi rujukan dia. Jadi selama ni saya nak bagi free, bagi kertas sela-sela. Kadang-kadang tak tahu duduk mana dah. Saya mau ambil putusan. Manusia ni kan benda free kadang-kadang tak bergo. Kan? Tak bergo, dia tak kasih macam free. Sebenarnya ilmu juga tu, ilmu sangat tu. Tapi kalau kita nampak, kita pergi beli kedai lah. Hak ni saya buat satu buku. Tiap-tiap buku lalu. Siapa yang minat, bayarlah RM5 tu je lah. Saya biar nampak, biar ada nilai, biar tak nilai. Kalau saya hidup di gelap lagi ni, nilai, faham? Jadi saya buat 5 dulu. Siapa nak boleh ambil lalu lah, bayar semula, tak apalah. Tapi sebab kalau tanpa getah atau tak ada ni, saya tak boleh nak ajar. Mengajar gitu boleh, tapi tak lekat, tidak berkesan.
Nampak kan saya nak? Saya suruh nampak ni kena pegang ni. Macam kalau rajin tengok dalam telefon boleh juga, tapi telefon sejak berapa efektif jugalah sebab dia melibatkan kena buku, kena apa ni. Dia ingat dia, mana tu? Kita ada kertas ni kan ada handphone tu. Ada lah ni. Tu, tapi hal ni kita beri halkung saja. Saya dah bagi halkung saja. Tapi saya akan ada dah benda ni gini, tapi saya nak main. Nak main lah. Main tak kena lah. Sekali kertas ke apa main pun 2-3 ayat juga ni. Main untuk kacik ke gambar plastik ke apa 2-3 ayat juga. RM5 lah sekali dengan puling ke apa kita bayar. Okey apa sangat. Nak suruh ada nilai kertas ni. Tak sungguh saya duk kaji. Kalau sebab benda ni dia penting sebab kita sebagai rujukan, sebab sandaran kita. Sebab cakap sama. Hak saya ajar satu sekitar lain. Hanya sebagai pemudah cara ya. Nak suruh bila tu di sini kita tak faham. Kita goyak. Pakai mana? Kita faham. Okey. Jadi malam ni kita terus kepada kita buka buku ni ataupun nota saya bagi tadi kena dengan huruf-huruf halqum. Baik, buka huruf muka surat pertama. Huruf atas sekali. Huruf halqum ada berapa makhraj? Ada 3 makhraj. Satu ialah halqum yang paling bawah sekali. Di mana itu satu makhraj. Tempat keluar dia satu tempat di mana dia paling bawah halqum bawah sekali. Rumah pada siapa? Rumah pada huruf hamzah dengan huruf ha. Kita payah nampak ni. Kita payah nampak huruf halqum ni. Kalau kita kata huruf bibir kita nampak tak? Nampak? Ba. 2 bibir nampak. Huruf halqum 2 gapo. 2 gapo. Lupa gitu ya. Ini kena faham ni. Lupa kita. Dia suruh ada, tapi sebab tak ada royak, kita tak royak lagi. Tak faham. Halqum ni dia berubah. Okey. Ada ke mana ni? Ni halqum lah kita kata. Dia berubah lah. Berubah daripada pada bawah ni dia pergi mana ni? Dia ni halqum kita kata. Di bawah dia gimana? Dalam dada tu. Dia pergi ke paru-paru. Tu. Kita nampak. Paru-paru lah. Dia pong. Tubik. Lepas dia tarik nafas. Masuk. Gitu. Nak kecek gitu ke? Waktu tubik tu. Waktu tubik sorok tu. Waktu tubik angin. Halqum bawah. Baik. Daripada dada naik ke atas, dia pergi satu tempat di tengah-tengah. Kata ni bawah halqum, ini bawah halqum, lepas tu tengah halqum, ni atas halqum. Okey. Bagi 3. Bawah halqum. Di bawah ni ada lubang, ada lubang lagi ni. Siapa kepada dada. Hak atas, hak kita nampak tekak ni, halqum start sini sebenarnya. Kat butir lekuk ni. Halqum. Nanti kita panggil halqum bawah. Ni dok, lubang saja ya. Tempat dia start tu ada gapo dia tu. Kalau kita kerak 2 gini, dia ada berubah, dia ada pintu. Dia ada bila kerak 2 gini. Ni bila kerak 2 kata sini bawah sekali ada gapo? Dia ada pita suara. Kalau kita tengok gini, udara masuk ke ni lalu ke lubang ni. Ada gapo pada lubang tu? Ada pita suara 2 butir, 2 keping. Kalau tengok saya nak bayangkan sebagai sliding door lah. Macam sliding door lah. Buku, katu. Katalah kena sebut huruf hamzah. Nak sebut hamzah.
Tak tubik suara. Pasal apa? Bila dia tubik bila? Buka. Kalau ba. Kalau hamzah, tika dia katuk, tika sliding itu, pita suara ada dua sebenarnya sepasal. Dia katuk, buka. Nak sebut huruf hamzah. Ini huruf hamzah ni kita cerita huruf waskan dia. Kita berapa? Macam mana? Cari sendiri dah biasa sebenarnya depan dia sudah nampak gambaran dulu. Macam mana boleh kontrol automatik yang kita tak payah fikir. Dan hamzah kedudukan sebenarnya kan nak bayangkan bila nak sebut huruf hamzah katuk dulu. Lepas tu buka sikit. Jangan buka banyak. Kita tak nak kontrol pun. Dia buka sikit. Separuh dia buka. Bila buka tahu angin tubik. Tubik angin tu dia tepuh. Apa nama dia? Sliding door tadi pintu dia tepuh, dia nipis. Bunyi. Kalau kita nak mati, kata pula kata ba. Berkebak. Kata dia kata. Jadi huruf hamzah ni kalau dia sukun dia terkatuk, kalau dia berbaris atas bawah bahu depan dia terbuka. Buka tak okey. Itu maknanya kalau nak bayar ke huruf hamzah dia kedudukan sebab dua bibir kita kata. Ba ni Ibu kedemah nak faham baik gitu. Lepas tu lepas pada hak pintu ni. Hak ni bawah sekali ni sebenarnya bawah sekali ni. Okey, atas ni naik lagi lekung. Naik lagi ni. Naik sekali dia ada habis itu. Habis. Dia hujung habis tu dia ada lubang lagi, lepas ada nutup kat sini. Bukan pintu dah, pintu macam pintu tidak sliding. Pintu katuk buka sana daun. Daun pintu. Ada pula lagu tu. Makhraj ain tu. Ha tu, nama tu. Di situ ada pintu gini, bukan sliding door. Tubik sliding door. Idea baru tubik itu sebenarnya saya tu. Nak ayat skopah. Pasal apa kerja? Ia katuk lekung ni. Bila masa nak katuk, kalau nak minum air. Nak makan nasi. Kalau salah cara makan kita, dia biasa automatiknya Tuhan dah buat. Kita nak nilai, terus katuk diri. Pasal macam tidak, sebab dia ada dua runggu sebenarnya. Hak depan runggu angin. Hak belakang kita ni runggu nasi. Masuk dapur. Jadi hak ni dia katuk katuk. Kalau nak telah, cepat katuk ni. Macam dia masuk nasi dalam jelas lah kita. Masuk hidup dia tubik situ. Nampak tak? Dia kebiasaan gitu kat situ. Jadi contohlah huruf ain. Huruf ain ni kita letak sikit lagi. Sebab apa kita katuk? Bunyi tubik dia. Pasal apa benda? Sebab udara getar tubik tadi ada pun huruf ha sign dia tu. Biarlah siapa nak suruh nampak dia tak detail sangat lagi tu. Huruf ha ni gini. Dia tak katuk. Dia macam dia katuk tak habis, bukan tak katuk. Dia tak habis kan separuh. Jadi nak start lagi mana ni? Biarlah slow dah. Sebenarnya tubik suara daripada
halkung bawah sekali, bawah pada pita kau tu dia, tubik tu memang tak ada bunyi. Anginnya tubik asalnya. Tapi bila lalu kau tu, bila lalu kau pita suara tadi, kalau dia buka speed dia ada bunyi. Tapi ada setengah huruf-huruf dia buka besar. Dia tubik angin saja ya. Suara tak tubik. Pasal apa? Pasal apa suara tak tubik? Sebab tak getah. Dia buka besar. Bila angin pergi dengan molek. Angin itulah kita tepuh di makros ha. Itu contoh. Makros ha. Maksud ha. Angin. Dia tak ada. Kalau alif lain. Ain lain. Mana hak tubik tu suara getah. Suara hak mari asal daripada pita suara. Tapi ada huruf-huruf tu dia bukan tubik suara, bukan mari daripada suara pita suara. Suara angin kita tepuh kuat sangat. Sebab tu saya kata huruf-huruf ni huruf apa? Huruf hamas tu. Huruf hamas adalah huruf-huruf yang mana suara dia tak boleh mari dalam teka. Pasal mari mana? Mari dia makros. Kalau tepat tu bunyi dia. Oh, kita mundur balik ke huruf hamzah dengan huruf hamzah huruf ha tadi. Huruf bawah sekali kan. Halkung bawah dekat pita suara. Dia betul-betul tempat pita suara tu. Huruf hamzah pada situ, huruf ha pada situ. Okey. Huruf hamzah macam saya kata tadi. Maksud dia terkatup. Lepas tu bila dia nak betul ambil suara, dia buka sikit pintu. Buka sikit pintu, buka sikit. Bukan banyak. Bila buka sikit, angin pergi laju, dikocok gitu. Tapi huruf ha buka luar. Makros untuk huruf ha hasil pun buka luar. Jadi bunyi ha. Jangan ha, itu lain. Ha, itu suara getah. Suara jahar. Jadi suara getah. Ada ha ni suara getah. Kalau ha ni suara angin. Tapi angin bila buka luar pintu tadi kita tekan ha bunyi ha. Tetapi untuk huruf ha tadi lagu tu juga bukan luar juga, tetapi sebab dia speed ya, dia buka tempat situ dia apa ni, dia lalu ke lepas speed. Sebab hok kata hok nutup apa tadi, nutup paip takut jalan tadi dia kata buat separuh. Bila sampai sini okey. Dia konsep tu memang makan masa nak kita mula-mula dengar jelah. Tak boleh lari daripada dua suara hak kita bunyi dalam bacaan kita ni, sama ada suara angin ataupun suara getah. Suara getah ialah menunjukkan huruf tu untuk membunyikan huruf ba kata. Ba huruf jahar. Huruf jahar bukan huruf hamas. Mana suara untuk huruf ba ialah huruf yang daripada dalam pita suara tadi. Ba. Ia tak kata ba. Itu dia tak ada angin. Ba. Begitu juga kita huruf sin. Huruf sin hamas kan? Mana berangin kan? Sebab tu salam bunyi angin. Suara pun bunyi di lidah. Salam. Sebab tu orang yang nampak dah agak sikit baca assalam. Assalam. Tak betul lah tu. Kita perasan tak betul. Tu dah tak betulnya. Kita kata sifat dia, sifat hamas, maknanya bunyi macam bisi. Hamas bahasa Arab maksudnya bisi, whisper. Hamas bahasa Arab
Kalau bahasa putih bispo, kalau bahasa Melayu bisi. Huruf bisi. Ada 10 huruf bisi. Sa, tha, ta, ka. Jangan ka, kita kata ka. Ka lagi getar dulu. Itu ka tu tidak huruf bisi tu. Salah kalau kata ka. Ihdinas siratal mustaqim. Salah. Apa kim? Kena kata sebab dia bukan huruf hamas. Kena bunyi kita. Ihdinas siratal mustaqim. Qim. Kena bunyi situ. Dia itu. Kita tengok orang tak tahu pucung kapo. Jadi, iya ke tidak, tak tahu. Payah juga nak boleh payah ni. Tapi mula-mula ya payahnya. Okey. Konsep tu. Mana itu cerita konsep. Mana dua jenis suara. Suara angin saja dengan suara getar. Bila masa suara tu apabila kita lepas berpisahnya makros dia melibatkan dua anggota. Bila berpisah dua anggota tu macam lagi tak lepas, tak tubik. Kan sin gitu. Sin gitu juga. Dia dua-dua juga. Tapi dia dua tu tak rapat. Tak rapat sangat. Dia setuh gitu. Tak tekan. Jadi tu bunyi sifat dia lah. Tapi bila bunyi, bila lepas sa. Tapi sa tu salah kata sa salah. Pasal apa salah? Sa. Kena kata kita. Sa. Jangan getar. Kalau getar, huruf hamas salah dulu. Huruf hamas yang 10. Saya nampak dia banyak dia mikir macam mana ke. Tapi tak apalah. Nak ayat kita mikir. Jadi okey, kita mikir ni mungkin demah daripada dulu kita tak mikir begitu pun. Kita mikir ingat pasal banyak belajar. Memang banyak pun belajar. Barulah kita yakin. Kita kata ilmu dia kata begitu. Huruf hamas mesti suara kena wujud cepat tekan angin. Sa. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Him. Kalau ha. Hamah juga. Him. Kalau ha, him. Kalau ha, him. Tadi him. Ibrahim. Salah. Kalau Ibrahim, Allahu Akbar. Tak boleh tu. Itu kaedah secara detail lah. Kena Allahu Akbar. Hu biasa gitu lah. Hu tu ihdina tak boleh. Ihdina. Tapi kena berlatih kalau gitu dia macam ha pula. Kena biasa ihdina. Hak tak boleh pergi suara tu bagi suara dalam, suara halaku. Kena gapo dah. Ain, rin, ro. Jangan kali-kali kata sebab ro. Nak sebut ro. Dia tak ada angin. Kalau angin ni ro. Tak betul lah pula sebab itu dia pada huruf jahat. Huruf hamas dipanggil huruf bisi, huruf tidak hamas dipanggil huruf jahat. Makna dia apa? Huruf naun. Huruf tidak bisi mana? Huruf kecek terah. Seorang dia mesti mari dalam. Ada kata sa. Tak tangan. Tak tangan. Getar. Sa. Kalau sepatut salah sa. Kena sa. Bunyi ialah di makros. Bunyi tepat angin tepuh tu. Sa dia bunyi di belakang. Saya nampak
Tapi ada masalah saya nak berjelas kena begitu. Tapi bukan gitulah ceritanya. Pak atas lagi. Ha? Huruf ha dengan hamzah dengan ha bawah sekali. Atas tu ain dengan ha saya bayar lebih sebab lewat ke. Yang dua lagi rin dengan gapo dengan jumpa dengan apa tu? Ha? Dia mana? Hak ni sebenarnya sini jugalah. Pangkal lidah atau setengah panggil akal lidah. Ni, mak lidah sama sini. Kalau qaf duduk sini ke? Ha gini. Ha ni sini. Pangkal lidah juga. Lawan dengan ni. Hak ni bukan lawan, hak ni akan Allah sini. Ha. Ring bawah sikit. Ha dekat-dekat sebelah kurang lah. Ha. Ni, di bawah sebelum pada qaf. Qaf dia ambil sini, qaf dengan kaf ni tempat yang sama. Puncanya. LP ni saya tulis dekat apa ni? Lidah pangkal. Ha lidah pangkal. Ha, LP lidah pangkal. Kalau akad qaf ni ke bahagian langit lembu, langit semua ni dah belakang. Dia panggil qaf. Kalau akad hak ni akad ni boleh akad ni gendil lidah boleh akad ni. Langit keras ni, keras kat ni. Kalau tengok dalam gambar tu nampak molek lah. Tapi biarlah tu tak saya bincang lagi. Tapi hal ni tengok tu bentar. Muka surat berapa ya? Muka surat huruf apa? Huruf rin eh? Huruf kha dah, huruf kha kan? Itulah. Pakal ni kenapa tu? Hak tepat gelombang, apa gelombang tu? Huruf kha kan? Kena tok kat mana pangkal lidah? Rapat ke macam gapo situ tu. Ha, macam nak tekak situ tu. Tu. Lembut bawah pada luar pada kalau dia susun enggak titik dia bawah pada bawah pada huruf apa? Huruf qaf. Ha. Kha. Bawah dia lagi huruf rin. Jadi gitulah. Saya rasa kita dah lewat sikit. Tapi hari ni sebab kita nak mukadimah benda-benda kita payah sikit ya. Tinggal lagi tak apa, insya-Allah. Begitu mudah dah. Dekat akan masa banyak bahasa tidak kata tengok ni jumpa ni. Tak, dia jumpa lagu mana timbul dia. Dia jumpa rin kha dia hamasa. Hamas juga. Sebab saya kata tiap-tiap satu gun dia ada hamasa. So jahat so hamas, so jahat so hamas. Pada ada orang lain lah. Banyak kan lagu tu. Susah dah lah kita malah nak belajar malam ni. Tapi kita suruh sabar lah. Kalau rasa keliru sikit, sebab benda baru kan. Benda saya sengaja buat gini nak suruh sebab tak boleh tidur. Nota ni siapa nak boleh. Ada sikit saya ni. Kalau tidak, hak ni hak saya beri ni nak suruh tengok ya. Hak ni saya beri hak ni sesungguh tu. Hak saya tengok pas saya nak balik sebab saya nak binding lah. Lalu ni saya dah binding 5. Saya nak tak sini lah 2 aja ya. Letino sore nak bagi free untuk masjid. Nah, ni so. Berapa ya? 5 ya tak? 5 ya bayar mula. Hak ni siapa nak ni? Ada ni. Nah, agak perempuan nak. Agak perempuan nak. Ada dua. Ada. Ha? Tak apa, boleh siapa nak dulu. Orang lain boleh nak, boleh ada lagi, tak ada satu. Saya nak pergi petak lah, benda tak ada dah.
Siapa dah lagi lah. Hak ni gabungnya tu semua makros ada tu. Semua makros. Semua 28 huruf ada tu. Hak saya dah edak pendek-pendek bahasa ni, hak belah bahasa ni makros Al-Quran saja. Saya nak suruh tengok gambar tu. Tengok gambar tu. Kedudukan lagu mana? Hak saya ayat mulut kadang-kadang tak teratur juga. Tengok molek. Tengok gambar lepas tu biar semua puati, tengok lama-lama kita seminggu ni ada masa ni untuk belajar untuk tak secara lain lagi lah. Tak apalah, sekarang tu dulu dah, insya-Allah. Dah masuk lama dah, 15 minit dah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma aftih alaina futuha arifin warzuqna faman nabiyyin wa ilhamal malaikati qarrabi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi